Azim. Muka surat 203 faslun 203 faslul ashiru firriya. Bermula pasal yang ke-10 pada menyatakan riya. Ini sifat mazmumah, sifat yang dicela, sifat negatif. Adapun riya, maka iaitu dinamakan akan dia syirik yang khafi. Baik ahli tasawuf, riya ni dia punya syirik nombor 2. Nombor 1 syirik lah, syirik menyembah berhala. Menyembah berhala, menyembah sebarang penyembahan. Syirik ni melibatkan perbuatan, perkataan, i'tiqad. Tapi hal ni jadi tak nampak. Khafi mana sembunyi, nusuk. Lagi ijma' segala ulama akan haramnya. Tak ada siapa khilaf. Semua sepakat riya ni haram. Lagi dicela, dikutuk oleh syarak. Syarak Allah Ta'ala dan Rasul mengutuk ini perbuatan macam ni. Allah Ta'ala fawailul musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un. Artinya, maka binasa bagi orang yang sembahyang, yang lupa mereka itu dari sembahyang mereka itu. Dia lupa. Lupa mereka itu dari sembahyang mereka itu, yang melihatkan mereka itu akan sembahyang mereka, melihat akan orang. Dia panggil sembahyang show, tunjuk, pamer. Show ni, pamer ni dipuji oleh orang. Tujuan kita sembahyang ni dapat orang sanjung puji dia. Kalau nikah nantu mamak tu bagus tu, maya tak tinggal orang kampung puji dia. Juruh nantu dia. Kita pun naik tagai lalu. Padahal semang tugas utama kita bamauquta, tugas tetap sembahyang ni. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakan yakin. Sembayanglah sampai mati. Jadi sembayang atau ibadat-ibadat lain jangan kita buat kononnya pi orang duk muji-muja kita. Orang tabik kita kerana sembayang kuat. Tak payah. Sama ya tugas sembayang ni, sama-sama ya. Tak ada siapa lebih. Tugas orang Islam kena solat. Tapi kamaya yang dipuji ini disela oleh syarak. Dia benda ni dia ada perasaan seorang dia ya, orang tak khabar. Dia gemuk dia seorang, dia ujub dia seorang. Dengan pakaiannya dipamerkan. Maya seorang rumah moyo majaya ketik tunggal. Oh, mai sini tak mudah. Kau mana? Rumah baju pun tak pakai sarung ke? Oh, mai sini janganlah, tak mudah. Tak payah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirku syirkun asgharu. Qila wa ma huwa? Qala riya'u. Yaqulullah ta'ala azza wa jalla yaumil qiyamah 204. Lil mura'ina idza jadil ibada bi amalihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fanzuruhan tajiduna 'indahum jaza
Artinya bahawasa yang terlebih aku baca aku, takut barang yang takuti atas kamu itu, iaitu syirik al-asghar. Syirik kecil dia panggil. Dia ada major, ada minor, ada kecil, ada besar. Jadi syirik riya ni dia masuk kategori syirik kecil. Lalu sahabat tak faham tanya, gapo syirik kecil ni? Maka ditanya, orang, apa syirik yang asghar itu ya Rasulullah? Benda tu apa ya? Sahabat nak jelas lagi benda tu apa? Maka sebenarnya iaitu riya. Riya lah. Wahum yuraun, nan nunjuk, nak pamer, diperlihatkan. Lagi firman Ta'ala Azza wa Jalla pada hari kiamat. Ni mahkamah hari akhirat. Firman ni bagi sekalian mereka itu yang riak. Cakap ni tuju pada orang yang riak di akhirat. Riak dunia, tapi natiyah tubik di sana. Apabila dibalas akan segala hambanya, tak dibalas dengan segala aman mereka itu. Kita semaya, balas semaya, puasa, balas puasa. Apa perintahnya? Pergi kamu kepada mereka itu yang ada kamu lihatkan aman kamu kan dia. Amalan kita buat ni bukan boleh kita. Boleh kawan tu hak you nengok tu. Yang kita kenal ke dia tu lah. Nak tunjuk ke Allah, tunjuk ke Abdullah, tunjuk ke Muhammad. Kawan pahala cari kawan tu. Maka kamu tilik, adakah kamu dapat pada mereka itu pahala yang jadi balasan segala aman kamu. Maknanya kita wakil saja, pahala tak mari kita cari kawan tu. Kita nak pamer ke dia tu. Balik mata. Patut pahala boleh kita pergi cari kawan tu. Tak kena mengena tu. Ada benda tak kena dah. Dan sabda Rasulullah lagi, hadis lagi, la yaqbalullahu amalan fihi miqdar dzarratin minar riya. Ni buat lagi ni. Artinya Allah tak terimalah. Allah tidak menerima, Allah Ta'ala akan aman yang dalamnya aman tu sekadar semut yang kecil daripada riya. Ni sebuah benda kita kecil, benda kecil. Amalan kita tu buat, tak tahulah apa benda tu, puasa ke haji ke Mekah, tak tahulah umrah ke apa ke, tapi ada sikit riak situ. Saya dia umpama semut kecil. Al-satu zarrah. Jawapannya Allah tak terima amalan kita. Ana bertugas tabung haji di pos mutam haji atau umrah. Sebelum balik ke rumah ni, kita pos dalam seminggu tu kita pos mutam haji dia panggil. Pos mutam ni tujuan kita pergi jamaah tu pergi repair lah mana dia buat semasa ada cacat celah di mana kurang dia betul mula. Itu repair dia panggil. Repair panggil ibadat kita betul kembali yang kurang, yang tak cukup, apa semua ni. Di samping kita panduan atau padoman kepada bukan bakalah haji dah lah. Nak balik kampung ni. Di antara amal-amalan lepas haji ni, balik mari tu, siapa tu kalau boleh pergi kubur dulu. Kubur arwah dah. Arwah ibu ke ayah ke, ngadak kubur dulu. Mari semai di masjid, pergi kubur, baru naik rumah. Tu dia sebenarnya. Mari sini, pergi kubur, baru balik rumah. Terusnya nak buktikan kita kerja ni berkesan kepada haji umrah ni, iaitu kita suka ibadat.
Ibadat kita suka dulu, malah lah ni wasa rajin nak ibadat. Antaranya tak tinggal jemaah lah. Jemaah semua dah, mari-mari tak tinggal dah. Jangan tinggal semayang. Quran jangan tinggal, baca semua Quran. Nombor 4, sedekah lah. Menolong orang. Itu tanda dalam masa pas pada haji lah. Tapi kalau mari seminggu mula okey lagi, pakai tu pakai piah lagi. Boleh sebulan piah hilang mula-mula. Tu tak ada kerja tu. Piah hilang. Jubah pergi ke anak dia tak pakai dah. Tak ada apa-apa dah tu. Balik rasa dulu juga. Tak kesal lah. 10,000 dah belum habis saja. Itu bagian haji kita ni tak kena. Kena repair balik. Ada benda tak kena haji kita tu. Itu panggil postmortem sebelum pulang ke tanah air. Hari-hari ni dia ayat ni, Allah tak terima amalan kita. Walaulah ada syirik dalam tu, riak. Sikit lah, tak banyak. Tuhan reject dah. Letih saja. Dan sabda Rasulullah, ista'idzu billah min hubbil hazani. Qila wa ma huwa? Qala wadin fi jahannam. Wa iddul lil qura'i al mura'i. Artinya, aku minta lindung. Ista'idzu ni aku minta jauh, minta lindung, minta lepas. Aku minta jauh, minta lindung, minta pelera akan dengan Allah Ta'ala daripada hubbun huzun. Nama dia hubbin huzun, hubbin huzani. Sepatut huzani betul ke? Hubbin huzani, bukan huzun tak. Bacaan huzun bukan, betul-betulnya huzun bukan zan. Qila ma huwa, ditanya orang apa benda ya Rasulullah. Maka semua sahabat, apa hubbul hazan itu ya Rasulullah? Maka sabdanya, jawabnya, yaitu satu sungai dalam neraka Jahannam. Dia wadi ni tempat ada air. Wadi ni lembah kita panggil. Lubuk apa? Lubuk jung, lubuk bongo. Wadi ni lubuk. Sungai ada lubuk dalam. Itu mana wadi bahasa Arab. Satu lubuk, satu kolah besar. Neraka Jahannam. Disediakan bagi qura'un murai, yakni disediakan bagi orang yang qari, yang ria, yang berkandak dipuji orang akan bacaannya, dan lagunya itu, dan barang sebagainya. Dan itu ria itu lagi haram. Hadis Rasulullah SAW, akhir zaman ni ada 4 macam orang di Mekah. Pertama, orang kaya. Orang kaya ni pergi shopping dia panggil. Pergi tunjuk kemewahan. Tengok tahun ni tuan tengok kemah-kemah orang kaya lah. Kemah warga Kuwait, warga Imarat, warga Qatar. Kemah dia di Mina, di Arafah, macam hotel kemah dia. Tak ada apa sekarang. Macam hotel 3 bintang dia buat. Kemah-kemah untuk orang kaya. Jadi orang kaya pergi shopping. Yang kedua, ni kita baca ni. Tukar lagu, pergi badi baca di sana. Tunjuk suara, pamerkan suara, nak cari nama, glamour. Yang ketiga, orang miskin, orang susah, atau panggil pengamis. Pengamis ni pergi ke Mekah, cari pitih. Tunjuk tangan kudung, kaki kudung, telinga tak ada. Pamer dia. Boleh pitih ya. Ngesok boleh pitih.
Kalau kereta tu payah. Letak kursi, letak wheelchair, tunjuk tangan kudung mata sebelah. Oh, pitih guna gini, guna guni boleh lah tu. Tu dia. Orang kaya bukan pergi ngaji, pergi shopping, honeymoon. Lah ni selfie je panggil lah ni. Dah. Selfie macam. Kaabah pun selfie, Marina pun selfie, Atabah pun selfie. Tu ya tu budaya orang kaya panggil. Pamer kelimai seminggu pakai jubah, apa tak ada. Balik asal pula, dua pendek mula pula. Pak macam orang kaya tukar lagu. Yang ketiga orang alim. Orang alim ni tertunjuk ilmu di sana. Berhujah, berdebat, nak cari publicity. Itulah Nabi sebut di akhir zaman. Kata Imam Ghazali rahimahumullah, haqiqatul riya talabun mandilah fi qulubin nas. 25 lah. Bila ibadati wa amal khair, amal khair. Artinya bermula hakikat riya itu iaitu nuntut martabat yang kepujian di hati manusia. Nak orang muji dia. Nak orang nyuruh lah. Dia ni sedap ni. Pandai ni dia ni. Nak dengar hak tu dia ya. Kisah siang malam dia dengar hak tu. Atau kita baca ni kita baiki. Kita baiki yang ke dalam tu. Yang kita duk pelekeh lah. Cuma kita nak jaga dia tak ada tubuh kita. Kau kan? Ibarat kita rawi kita tino comel. Tak kerti nak jaga tak ada dengan dia. Kita dah nopong. Kena tak ada tarah dia tu. Kena jaga. Kan jaga betul-betul. Itu pakai Rasulullah, pakai sebaik. Jangan duk kutuk sudahlah. Jangan duk perli, yang kutuk itu bagus. Jangan kita duk pelekeh. Itu pakaian sunnah, pakaian Islam. Tapi kita ni bila betul ya, tanggapan orang ni lain. Anak-anak biasa-biasa ya, tak say lebih. Dan barang sebagainya. Maka sekalian yang demikian itu haram. Semuanya kita mai-mai itu haram. Lagi dosa besar. Jangan buat hijau lah. Syahdan, katawi olehmu bahwasanya seorang yang mengerjakan ibadat itu ada kalanya semata-mata riya, nak pamer, nak nyuhu ya, nak nyuhu. Yakni semata-mata ia mengkosak dengan ibadahnya itu kerana dipuji orang. Kau ni memuji dia. Kadang-kadang ipar, tua, bukan jauh dekat rumah tu ya. Tua puji, tua dan tu kahwin ni juga. Puji tidak salah. Tapi kadang-kadang kita naik minyak lah. Jadi gemuk seorang. Atau kerana dapat harta. Boleh pitih, boleh saham, ada giai. Atau kerana dapat kemegahan. Naik tagai lah. Gemah ni, megah ni, jawatan lah. Tuk-tuk tu lah. Tuk punglu, tuk gawa, tuk nebel. Kemegahan. Tuk sidang dah. Atau barang sebagainya. Maka mereka itu ini dapat ni respon ni. Puji-puji ni membatalkan pahala ibadat mereka itu. Letih saja. Tak ada ganjaran di akhirat. Batal pahala maknanya kriya tu tak pahala di akhirat ada. Letih lah, letih.
Ada hamba Allah, tak ada dah. Malah sebut nama lah. Ni peringkat lama ni, peringkat tahun 80-an. Dia janda di tiap Haji Bandar tu janda ngatuk. Anak lalu sebab dia, "Wana nampak ngatuk lah macam?" Malam pukul 2.30 bangun, tak tidur lagi kata dia. Aduh. Nak yang dia tahajud lah malamnya. Dia benda ni rutin, tak payah royak kau orang lah. Kalau kita ni waras, ada ilmu, bangun tahajud ni benda biasa ya, bukan istimewa. Tak payah royak kau orang ngatuk, tak payah lah. Tak payah. Buat sudah, saya sudah. Tidak istimewa apalah. Dan ada kalanya ghalib qasad riya. Dia kecek tu nak orang muji dia. Yang ni lebih qasad itu daripada qasad ibadat. Duk nyuhu kau ibadat tu bukan nak pahala. Ana orang tabik dia. Orang respon dia, orang hormat ke dia. Tak payah. Soalan hitam dahi ni ada dengan maklumat hitam dahi ni. Asal buat jamaah tu ambil nyek ni dahi ni hitam. Ada juga dah. Macam-macam. Tak payahlah. Jadi diri ya. Kalau kita cimani kuat hitam kau ni. Cimani hitam lalu cimani. Dia kulit mati kan. Cimani tengok tempat kita semaya. Tumit, buku lali. Mula ayah anak dia bukan nak nunjuk nak wajib cerita mula ayah. Dulu di tika kuai ya, dulu mai dulu. Tika dia ni rupa dia lah. Rupa lutut dia, kaki dia, dahi dia, lubang dia, 5 lubang lepas tak tangan. Tika kuai bertahan, tika kuai bukan lama, 2-3 bulan tembus kan. Dia peluh kuat. Baju dia terhitam. Dia bayar peluh. Semua tika dia, bekas dia ibadat. Wisaya kan jadah sekali ibadat ni. Kau kan tembus sekali sejadah. Ada je tembus jadah rumah ada. Kes kuat maya ada. Tak ada dek dah. Tak ada house mati tuan dulu. Dan ada kalanya bersamaan qasad ibadat mereka itu kembar ibadat dan qasad riya. Kalau hukumnya maka ibadatnya itu tak diberi pahala. Tes saja jugalah. Tak diberi pahala ibadatnya itu. Menghapuskan akan kejahatannya. Tak padan. Maka hanyalah riya itu menghilangkan pahala ibadatnya itu. Tak padan. Pahala tu habis. Jadi benda punah pahala ni deki lagi. Deki bahaya. Deki riak ni jenis jangan marilah penyakit tu. Kata Imam Ghazali rahimahumullah ta'ala, dia nak ulah ni. Dan yang ghalib anak ulah akan mula setengah orang tu cik malam dia main standar. Mula tu malam-malam betul cuci tandah. Takut main gua ni basuh tandah kalau dia kita tanda tak masuk dah upah orang cuci. Tidak hilang nyakit ni lah, nyakit ego riak ni. Sombong agah ni. Yang ghalib pada aku. Dia komen dia sendiri. Aku tu dia Imam Ghazali ni. Pada masalah ini bahwasanya tidak sunyi daripada dosa. Tak lepas nak jaga payah dia. Tak lepas dosa kata dia. Dan seksa. Ada kalanya lebih kosak ibadat.
dari kosa riak-riak. Kita nak ibadat, tapi mari juga campur sikit-sikit riak tu. Ibadat tapi mari juga litah mari riak tu. Dia ni profesor ni bukan peringkat kita, Hujatul Islam Ghazali ni. Dia pun mengaku ada pada diri dia. Maka kata Imam Ghazali pada masalah ini, nak mengatasi ni, bahawa aku harap bahawasanya tidak hilang pahala. Dia harap, optimis lah. Tidak hilang pahala sekadar segala ibadatnya. Mana dia tolak campur. Kita ibadat kategori lah senang. Gorik 3 rakaat, kita nak lewat jahillah lillahi ta'ala. Ada juga mari sikit-sikit celah-celah tu. Dia kata harap hak molek ni lebih pada hak tu. Lebih pada hak wuduh tu lah. Mari minta. Kita maya kadang kita sedap suara, kita pun naik sikit sound tu. Orang bohong sedap. Sedap teman ni baca Fatihah sedap benar. Boleh naik. Lantang suara dia. Tapi hak ni dengar molek lah, bukan nak nyindir dah. Bang lah azan ni. Azan ni nak sedap lah suara. Ni kita ambil tua umur 70. Terlegi dah kita habis apa? Habis apa? Habis apa dia? Habis apa? Tak ada goni dah. Suara tak ada dah. Action dia tak ada dah orang bergemah ni. Pilih orang muda-muda, suara sedap. Pada bang ni dia simbol. Dia signal. Bukan cakap orang Islam mau kafir pun dengar kita baik. Dalam visual ni ada baik sedar tu. Baik Syiah tu bukan baik pok kita tu. Allah berlele tu Syiah, bukan pok kita, tapi kita sedap tu. Tidak gila baik. Baik Syiah tu, baik tu bukan baik kita tu. Tak, tapi sedap gila dia baik. Kau mana? Penting bang ni azan. Saudi dulu tak lagi Mekah. Mekah ni lah ni baru ubah. Kalau tuan-tuan kita tahu 70-an, 60-an, tak ada lagi. Betul pakai topi. Lah ni ada lagu sikit-sikit. Dulu tak ada. Lah ni ada budak-budak muda ni main peranan. Dia bayar tu ada sikit alun-alunan. Bang sedap lah dulu. Dah lagi tahun 70-an, 80-an kita pergi mula kan. Tahu ebek. Tak tu bila kita, betul bila Mekah dulu. Lah ni sedap sikit, tak ada sikit. Cari sedap-sedap suara, lantang molek, bunyi sedap sound. Itu tidak riak. Kita nak nilah syiar dipanggil. Syiar kita dengar belaka. Ni kita ada sebelah dia, ada sebelah dia, ada apa dia ada. Kita dia berapa? Gah. Syiar ni kita gah dia. Kita promote, kita kempen. Dia orang ni berahi suka ke tempat kita. Anari tempat Tina Wana ni Selangor. Situ Jawa. Jawa tak lagi baik. Macam bawa lebah letung. Kau dia tak punya apa. Sampai sehari Selangor tu supaya ya. Jawa tak lulus bab bang ni. Baik subuh baik, zuhur baik, tak lagi. Tua-tua belakang bang. Nak demai dengan suara dia baik. Tak lagi. Tidak, tak minat. Cari sedap suara. Dia mengharap ibadat lebih pada riak. Ni optimis lah. Ni boh diri kecek ni. Dan sah ibadatnya itu lagi. Sah. Betul lah ibadat buat tu. Lagi diberi pahala atasnya. Dia optimis Allah Ta'ala memihak dia lah. Dia kata aku berada yakin ni. Yakin nak nunjuk-nunjuk ni. Tetapi diseksa atas kosat riak. Seksa juga. Kosat riak tu dia seksa lepas lah. 26 dah. Itu. Atau dikurangkan pahala ibadatnya sekadar riak itu. Dia optimis harap pahala lebih daripada qadar riak. Ni kecek boh diri ni tahu tu. Pagi tak ngaji ni kat penuh riak saja. Seorang tu peluk gini tangan gini. Aduh. Gini peluk dada kawan.
Kita ni tak boleh yang takut siku ke dia. Peluk betul molek ke peluk dada, bukan peluk lagu tu. Nak maya dia payah lari, kita takut ke dia. Dan kata Muhammad lagi dialah, dia pun bapak tasawuf ni dialah. Wan akhbar fil hasadi wal kibri wal riyai wal ujubi kasiratun wa yakfika fiha hadisun wahid jami' faqad rawa Ibnu Mubarak isnadihi ar-rajulin annahu qala li Muaz bin Jaban radhiyallahu anhu ya Muaz hadisni hadisan sami'tahu min Rasulillah. Ni cerita para sahabat dia buat sama dia. Artinya bermula dari hadis pada menyatakan akan hasad. Ini panggil jenis hak ranking berat ni. Ni jenis kak api nyala belakang ni hari ni. Pertama dengki. Dengki. Adam ke iblis dengki tu paksa ni dengki. Dengkilah jenayah mula-mula Adam kena buang dari syurga. Yang kedua takabur, iblis diri. Ana khairum min khalaqtani min nar khalaqtahu min tin. Aku baik pada Adam. Dia takabur. Dia sombong, dia agah. Yang ketiga riya. Yang keempat ujub. Ujub ni syok seorang lah. Mai perasaan syok, perasaan lebih, perasaan dia hebat pada orang lain. Kampung ni tak minta aku dah, kampung ni akulah kaya sekali. Kampung ni aku alim sekali. Kampung ni aku pandai sekali. Kampung ni aku waris banyak. Mai aku juga. Marilah ujub tu. Pak tajuk ni pada jangan ngomonglah kasar pun tak takut dah. Hasad, takabur, riya, ujub. Khabaya amat banyak. Banyak. Dan memadalah engkaulah adanya hadis yang satu yang berhimpun dalamnya. Pada so pun pening dah. Sekalanya itu maka sungguhnya telah berceritalah Ibnu Mubarak akan hadis dan isnadnya dari seorang lelaki bahwasanya ia berkata bagi Muaz sahabat hai Muaz, ceritakan olehmu akan daku hadis-hadis yang engkau dengar Islam. Qala Muaz fabaka Muaz, bakanya menangis. Fabaka Muazu hatta zanantu annahu la yaskut. Summa sakata summa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya Muazu inni muhdisuka bihadisin in anta hafiztahu nafa'ak indallah wa in anta sayya'tuhu wa lam tahfazhu in qata'at hujjatuka indallah yaumil qiyamah. Ya Muaz, innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqa aflakin qabla an yakhluqus samawati wal ard fa asli kulli sama'in min sab'in malakan bawaban 'alaiha. Hari panjang Hari belakang baca ni. Artinya kata Muaz, kata seorang lelaki itu menangis. Dia kata Muaz tu menangis bila nak cerita dia, tukang cerita dia dengar ada kaum tu Muaz menangis. Menangis Muaz hingga aku sangka bahawa ia tidak diam. Nangis bersedu-sedu, tersedu-sedu. Aku sangka tak berhenti dah kawan ni teriak ni, tak berhenti. Tuan tu boleh bertak teriak kuat menangis. Kemudian maka ia diam. Ia Muaz tu diam. Ia Muaz. Maka kata Muaz, telah aku dengar akan Rasulullah SAW bersabda bagiku, hei Muaz, bahwasanya aku hendak cerita akan dikau dengan tu hadis. Jika kau peliharakan di hadis ni, nescaya beri dapat akan dikau. Dan jika engkau hilang hadis ni, akan hadis ni dan tidak engkau peliharakan dia hadis ni,
Nascaya putuslah hujah pada Allah Ta'ala. Dia panggil tak ada bukti, tak ada alasan. Hujah ni alasan atau dalil. Kalau tak sipek, tak ada bukti, tak ada hujah, tak ada alasan. Nak bela talib, mau hilang wudu. Hilang-hilang itu futu ni pada hari kiamat. Yang ni tidak dapat engkau jawab Allah Ta'ala di pada hari kiamat. Hai Muaz, bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan 7 malaikat dahulu daripada menjadikan ia akan 7 pada langit dan 7 bumi. Allah buat malaikat dulu bawa langit bumi ni. Tu rengkah dia. Buat petugas dulu, buat pegawai dulu, bawa langit bumi. Maka menjadikan ia bagi tiap-tiap satu langit dari 7 peterlangit akan malaikat yang menunggu atas segala pintu langit itu. Kita ni fatas'ulul hafadatu bi amalil abdi min hina asbaha ila hina amsalahu nurun kanurul syamsi hatta idza tala'at bihi il sama'id dunya zakathu fakasartahu fayaqul malaku lil hafadati udribu bil aman wajhi sahibihi ana sahibun ghaibati amarani amri rabbi alla ada amala min manikta bernasa yujawiduni ila ghairi. Ni cerita malaikat bawa surat amalan naik langit ni. Dia dedah kita ni. Ini kita istimewa umat Islam, umat Muhammad. Apa aktiviti malaikat, Nabi royak kita. Ibarat nak masuk hutan, ada maklumat dah. Situ lubai, sini duri, sini ada pacat, sini ada rimah. Kita bersiapan lah. Cari sarung, cari kasut, cari canggel, cari nyamuk, apa dia buat nyamuk, cari buat lipah, cari riset. Masuk hutan ni. Lagu tu orang Islam. Cik Adwan Awan dia panggil. Maklumat malaikat beritahu kita. Jadi kita follow maklumat ni, insya-Allah dapat dielak laku. Ni cerita hak orang Gidah ni. Dia kata mana? Artinya maka menaik malaikat amalan tu lah. Ni malaikat kiraman katibin tu. Malaikat kiraman katibin, malaikat catat amalan kan kiri tu. Naik. Malaikat dia panggil hafazah. Hafazah ya. Fatas udul hafazatu, malaikat hafazah. Kiraman katibin. Yang melihara amal hamba Allah dari pagi hingga petang. Dia 2 shift sehari. Shift pagi, shift petang. Ni shift malam kita ni. Ni jaga malam ni, shift malam. Tak gorek tadi sampai subuh. Sebelum subuh pas petang pula. Sehari sore. 2 orang lah. Ni shift malam. Pagi petang ni amalan gorek ni. Naik Pak Asar ni. Bagi amalan itu bercahaya, bersinar tu lebar ni maya zuhur dari ting jamaah asar jamaah. Makan konduri tengah hari tadi. Pakai sebaik ya jemaah haji. Bersinar bercahaya amalan dia tu. Seperti cahaya matahari. Hingga bila naik ia dengan amal itu ke langit yang pertama. Amalan dia ni. Naik tingkat pertama, maka telah menyucikan ia akan amal itu. Suci lah mana? Belum lepas-lepas. Amal itu lepas. Tak ada blok, tak ada sakatan. Blok tak halang. Dan banyak akan mereka itu akan dia. Mereka itu malaikat lah. Malaikat sanjung, puji, hormat. Maka mengata malaikat yang menunggu pintu langit itu. Dia pintu langit ni Isra' Mi'raj tu lah ambil contoh. Nabi duduk Mekah, Isra' Mi'raj di Baitul Maqdis. Mana pintu duduk sana, bukan pintu duduk Mekah. Kena faham bab ni. Pada nak cerita semasa Nabi Yakub tak tahan, dia balah adik dia nama Rum tu. Rum ni kembar Nabi. Ada Nabi Yakub
Yakub terpaksa lari pasal Rom ni tak puas hati, dia berontak, dia ancam nak bunuh Yakub. Yakub terpaksa lari. Dia keluar pada rumah dia, jalan-jalan, dia tidur tengah jalan. Dia tidur tu, dia nampak malaikat naik langit, nampak cahaya, dia tanda tempat dia tidur tu. Lepas itulah Baitul Maqdis, tempat Isra Mi'raj tu lah. Yakub nampak awal lagi. Kita dah baca ni, dia ruang dia ada pintu dia naik. Bagi malaikat yang melewat aman itu, palukan olehmu dan aman ini akan muka orang yang punya aman ini. Dengan cahaya tak mudah. Sampai malaikat jaga pintu, palu katak. Malaikat reject selalu dah. Malaikat bawa dia suka bersinar-sinar, tu kan bawa. Hak roblok tengah jalan, duduk-duduk taman je, tu kapal. Hak keren ni beres atau banjir tak lepas. Anak ingat mula tengah Covid mula. Anak cocok 2 kali dah. 2 kali cocok. Anak klik lah. Anak klik Krabi. Dapat anak-anak pakai kereta dengan bini anak tu. Dia mau 3 belakang dah. Anak seorang ada 2. Siapa di itulah pintu tu rela kata gini, dia minta tengok buku cocok lah Covid ni. Ni tak lagi kata dia. Patah balik. Itu buat ni tak lulus. Tak lulus ni kita baca. Tino driver lepas tu ambo tak lepas. Cocok 2 kali. Kena 3 juga. Ni siapa ni. Malaikat bawa tu beres, hak roblok tak beres hari ni. Ni kita baca. Di palu tu katak menunggu pintu langit tu, maka akan membayar itu dipalukan olehmu dan amal ini. Tu katak. 28 dah deh. Asal katulah nampak muka masa dah tu deh. Kalau insya-Allah minggu sambung continue pula. Wallahu alam. Alimna yahina zakinas. Rabbana tawamin tangibal kasarihin Rabbana atina alhamdulillahi rabbil alamin.